Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada pagi ini kita bersama dalam siri podcast siri yang ketiga penerbit UMPSA di bawah buka buku Gali Cerita. Alhamdulillah pada pagi ini kita bersama dengan seorang penulis yang prolific daripada Pusat Bahasa Moden. Jadi bersama saya pada pagi ini adalah Profesor Madya Dr. Zuraina binti Ali, dan insya-Allah pada sesi ini kita akan melaksanakan sesi podcast ini selama 1 jam. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Sihat Sihat alhamdulillah. Okey, insya-Allah pada pagi ini kita akan bersama dengan doktor untuk mengupas sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Zuraina sendiri, iaitu buku yang bertajuk Apa Khabar Ayah Bonda. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, lebih terperinci, ingin saya perkenalkan secara ringkas. Dr. Zuraina adalah seorang penulis yang aktif dalam menghasilkan buku-buku di UMP, dan beliau turut giat dalam menghasilkan penulisan, terutamanya dalam buku-buku. Di antara buku-buku yang diterbit dalam karya kreatif adalah antologi Pertama Suka Duka dalam Perjalanan PhD, dalam buku iaitu Listrik Hati, dan bab dalam buku Kembara PhD. Itu Doktor Ya. Okey. Ingin juga saya maklumkan kepada rakan-rakan dan juga di luar sana, mohon untuk share link kita yang telah kita letakkan dalam komen, dan segala pertanyaan yang ada disuarakan akan insya-Allah penulis akan jawab nanti insya-Allah. Dan kita harap sesi selama sejam ini akan memberi manfaat, dan perkongsian ini akan memberi ilmu baru kepada semua yang akan menonton pada sesi kali ini. Jadi secara umumnya buku yang dihasilkan iaitu Apa Khabar Ayah Bonda ni lebih menumpukan kepada hubungan erat di antara kedua ibu bapa dan juga kepada anak-anak dalam memacu kehidupan kita di dunia ni lah. Dan secara umumnya dia adalah berkait rapat dengan kita punya nilai teras UMPSA kita sendiri di bawah hubungan yang erat dengan Maha Pencipta, dan juga cekal dalam menghadapi cabaran dan proaktif dalam tindakan. Dan saya percaya elemen itu adalah boleh diterjemahkan dalam buku yang telah diterbitkan dan dituliskan oleh Dr. Zuraina. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin mukakan soalan kepada doktor. Jadi bagaimanakah doktor mendapat ilham ataupun idea untuk menulis buku dalam konteks begini? Okey, Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih penerbit atas jemputan. Okey, sebenarnya kita ingin membicara sedikit mengenai apa khabar buku Apa Khabar Ayah Bonda. Jadi tadi macam mana dapat idea ya Encik Faisal? Ya doktor. Okey. Now, dapat ideanya sebenarnya ialah kita ni orang kata sebagai anak kan. Jadi kita rasa macam saya nak, orang kata saya nak kenangan bersama dengan bapa dan ibu saya direkodkan. Lebih kurang macam tu lah saya punya hajat kan. Jadi bila saya nak rekodkan tu, saya pun saya rasa elok sekiranya saya menulis tentang kisah-kisah ibu dan bapa saya. So itu adalah starting point, tercetusnya idea untuk menulis buku ni lah. Itulah lebih kurang dia punya cerita dia ya. So daripada situ saya kategorikan ataupun saya buatkan orang kata tajuk-tajuk yang sesuai lah dengan saya punya pengalaman ya, dengan saya punya kisah bersama dengan ibu dan ayah saya. So itu adalah maksudnya cetusan idea tu datang daripada mana, lebih kurang
satu apa satu peringatan yang baik lah saya kira untuk kita sebagai anak untuk mengenang jasa-jasa yang telah dicurahkan oleh kedua ibu bapa kita lah. Jadi antara lain apakah sebenarnya mesej yang lebih jelas ataupun yang lebih besar yang ingin Doktor sampaikan dalam buku ni? Sebenarnya kalau ikut mesej ni sebenarnya kita just saya hanya pada saya kan, kisah saya kalau nak cerita daripada kecil lah, saya orang kata dalam keluarga tu saya bukanlah anak yang cemerlang daripada segi akademik ke, daripada segi sukan ke, saya bukan anak yang terkedepan. Okey. Dan kalau nak kata yalah, kalau dalam kelas masa saya sekolah rendah, kalau satu kelas tu dia ada 30 orang, saya akan dapat cuba Encik Faisal teka saya dapat nombor berapa? Dalam 25 ke atas kot. Betul, 25 ke atas. 30 orang saya akan dapat nombor 29, 30, 28. 25 tu saya tak pernah kot. Tapi itulah saya masa saya berada di sekolah rendah. Okay, so bayangkan mak saya dan itu adalah saya ya. Tapi adik saya, kakak-kakak saya orang kata top 5, top 10 ya. So bayangkan mak saya ni macam yalah orang kata mak saya kena macam beri perhatian lebih lah kepada saya kata macam tu kan. Okay, now so orang kata mak saya ni kalau saya nampak dia punya orang kata kesungguhan dia lah, sebab saya daripada yang macam tu kemudian seterusnya kepada sekolah menengah saya dapat alhamdulillah lah, mungkin saya dah sedar daripada lamunan masa sekolah rendah tu kan, kiranya dapatlah yang okey lah, result yang baik. Jadi saya nak mengatakan bahawa sini mak saya dengan tak putus asanya, mak saya dengan ketegasannya. Mak saya memang garang memang garang mak saya ni, nak cakapnya. Kalau mak saya guru mengaji, so masa ni era 80-an. So bayangkan masa 80-an tu kalau kita ngaji Quran ni Quran kita, kalau kita tak menitik air mata ke Quran tu, itu tak ngaji. Itu mak saya. Ya Allah Rabbi. Tapi itulah tapi itu yang ketegasan tu lah saya merasakan bahawa saya jadi orang. Kalau tidak, saya rasa saya diulit dengan saya dulu dalam sekolah rendah, saya ni kelab menyanyi, kelab berlakon, kelab boria, kelab choir, itu saya dulu. Kalau saya alhamdulillah tak ke arah tu kan, tapi ditarik saya dengan bawa saya ke sekolah yang dia nak lah. So alhamdulillah. So itu yang saya kata mengenai kenapa saya nak rekodkan jasa mereka, lebih kurang macam tu lah Okey. Yang balik pada yang doktor sebut tadi tu, bila dapat nombor dalam kelas tu 28, 29, kiranya antara yang tercorot lah, boleh kata macam tu lah. Memanglah tercorot lah, siapa tak kenal. Memanglah orang tak kenal kan, tapi memang itulah nombor saya. Okey. Dan kalau compare segitu, macam saya rasa macam sangat luar biasa lah dari segi olahan, dari segi pergerakan tersebut lah. Sebab dengan keadaan doktor sekarang ni dengan sejarah yang lama tu jauh tu. Maksudnya telah kat situ kita boleh tengok macam satu transformasi yang besar berlaku lah. Dan mungkin doktor sebut tadi tu adalah hasil daripada garapan daripada ataupun ketekunan ibu bapa sendiri dalam mendidik anak tu supaya menjadi lebih maju, lebih berjaya dalam hidup lah. Itu yang saya nampak. Itu mungkin doktor boleh jadi sebagai role model lah kat situ. Betul. Ya. In fact kalau kita baca dalam buku ni, saya ada saya ada dua bab lah saya nyatakan ke ibu saya yang macam mana kan. Contohnya masa saya tak ingat tajuk dia nanti. Tajuk dia kat sini kalau tengok ada saya rasa duit dan hikmah daripada ibu ni. Lain lagi satu yang itulah yang saya ingat ni, kita tengok duit dan hikmah daripada ibu ni. Sebenarnya ketegasan ibu saya juga mengajar saya untuk orang kata savings dan sebagainya. Kalau misalnya kalau dalam bab ni ibu saya menceritakan macam ni tau. Pada satu hari kan saya pergi sekolah naik bas dulu. Okey. So mak saya kalau ada bekal, ini tak kita cakap mengenai 80-an Kalau ada bekal, maksudnya dia akan bagi saya 20 sen.
20 sen. Sekarang ni apalah boleh beli dengan 20 sen kan. So mak saya kata, okey, saya asalnya Terengganu, mak saya pun tapi lahir di sinilah. Cuma mak saya ni dia memang cakap Terengganu kan. So anyway, so bila dia bagi duit tu 20 sen, dia akan katakan bahawa orang kata pendidikan dia kan, kalau nak cerdik belanja tak boleh banyak macam tu. So benda-benda ni sebenarnya orang kata hikmah mak saya buat macam ni sebenarnya ada sebab dia buat. In fact kalau mak saya macam bukanlah kalau ngaji biasalah kena rotan. Saya tak tahu lah Encik Faisal, tapi saya biasalah kena rotan. Bukan rotan macam tu kan, rotan. So orang kata didikan tu saya rekodkan di sinilah. Orang kata dalam buku ni. Macam saya dengan anak saya tak buat macam tu lah. Tapi itu yang saya dulu dia bawa, mak saya didik saya macam tu kan. So sekarang saya tak sure lah, tak sesuai ke apa. Tapi orang kata ketegasan dia tu sebenarnya orang kata ada sebab dia buat gitu. Kenapa kan? Sebab itulah kita jangan orang kata pertikaikan. Sebab itu yang terbaik lah I would say kan. Sebab mak saya dengan ayah saya dia berbeza. So mak saya macam tu, ayah saya dia tu sikit. Dia tak banyak cakap. So macam tu lah. So kalau nak kata saya panggil ayah saya Pak Pak dengan mak ni lebih tegas, lebih garang lah. Okey. Maksudnya sistem pendidikan yang dulu tu menggunakan pendekatan rotan tu sebenarnya berhasil sebenarnya dalam membentuk sasiah ataupun individu diri kita lah sebenarnya. Dan saya validate apa yang doktor cakap tu sebab saya melalui fasa yang sama juga. Okey, fasa kena rotan masa zaman dulu, kena belajar mengaji dengan rotan itu dan saya akui itu adalah satu proses yang baik walaupun mempunyai pelbagai pandangan lah. Dan saya percaya apa yang Dr. Zuraina dah explain dalam buku ni ada dinyatakan dengan lebih terperinci kot dalamnya. Saya adalah cerita tu. Jadi mana-mana staff ataupun mana-mana pendengar yang berhasrat untuk mendapatkan buku ni boleh dapatkan di kedai buku UMPSA di kampus Gambang ataupun boleh membuat perolehan secara online di platform Shopee dan boleh tengok komen di link yang disediakan di ruangan komen dan pada harga RM29.70. Dan jika para pendengar atau tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sebarang pertanyaan boleh juga tulis di ruangan komen yang disediakan. Okey doktor, balik pada persoalan seterusnya. Bila bercerita tentang kisah-kisah yang terdapat dalam buku ni, saya perasan doktor telah membahagikan buku ni pada dua topik, bab 1 dan bab 2. Ya, betul. Di mana bab 1 tu terdapat 10 cerita, 11 cerita kalau tak silap. Dan bab 2 tu ada 5 cerita. Di mana doktor telah pecahkan mengikut bab 1. Bahagian 1 itu lebih kepada cenderung kepada ibu. Betul. Dan manakala bab 2 tu lebih kepada perkongsian pengalaman dengan bapa. Okey. Jadi adakah kisah yang doktor tulis ni memang semuanya daripada kisah doktor sendiri ataupun terdapat kisah-kisah yang doktor ambil daripada luar untuk tingkatkan dari segi buku ini? Okey, sebenarnya kisah bahagian 1, bahagian 2 ni semua kisah pasal saya lah. Okey. Cuma watak dalam ni bukan watak lah. Nama contohnya macam daun kesum tepi paya. By the way, saya memang suka daun kesum. Regardless lah buat apa segala macam, saya memang suka daun kesum. So contoh dalam bab ni saya tulis Makcik Ani. Makcik Ani tu sebenarnya saya ambil sebarang nama, tapi sebenarnya Makcik Ani itu merujuk kepada mak saya. Kan? So macam itulah. Okey, so semua ni orang kata memang orang kata berlaku kepada diri yang punya dirilah, yang saya sendiri berlaku pada saya lah kan. So in fact dalam ni kalau kat sini saya letak nama Hakim.
So Hakim ni sebenarnya adalah tapi saya pseudonymkan dia. Maksudnya saya tak guna nama, ada saya guna nama Ina, nama singkatan saya, tapi kebanyakan kat sini saya pseudonymkan dia. Sebenarnya seperti yang saya katakan tadi bahawa nama-nama seperti Makcik Ani, Makcik Bedah ke Makcik dan sebagainya, itu sebenarnya adalah watak ibu saya. Cuma saya tukar saja nama dia. In fact kalau macam daun kesum ni sebenarnya saya ambil orang kata ambil tajuk saja, tapi kisah dalam ni, contohnya saya tengok mak saya dalam keadaan macam ni, mak saya sakit kaki sebagainya, ia berlaku pada saya macam itulah. Dan ianya menjadi satu cabaran di mana saya perlu ingat peristiwa tu. Sebenarnya saya nak rekod apa, saya balik kepada contoh tu, I went back to that saya kembali kepada masa tu, dan saya orang kata saya record, saya macam mengenangkan kembali lah kalau saya masa menulis tu ya. Lebih kurang ya. Okey. Macam itulah Encik Faisal. Okey. Berdasarkan daripada penelitian yang saya baca dalam buku ni, saya tertarik pada dua kisah tau. Ya. Kisah yang pertama adalah kisah di mana seorang anak tu dia leka menonton televisyen, drama Korea tak silap saya masa tu, dan melengah-lengahkan permintaan daripada ibunya untuk mengangkat kain. Betul kan? Betul. Dan saya nampak itu realiti yang berlaku sekarang. Ibu bukan saja pada masa dulu, tapi sekarang pun masih lagi berlaku, di mana bila kita dah terlampau terpesona dengan tu, jadi kita susah untuk lari daripada tu. Jadi kita dah terlampau berfokus. Dan kisah yang kedua yang agak saya nampak yang perlu diambil pengajaran ni adalah di mana sekumpulan para pelajar atau satu kumpulan yang terdiri daripada semua wanita pergi outing kat luar, dan melepak di satu kawasan pantai macam tu ya, sehingga lewat pagi dan terjebak dengan kemalangan jalan raya dan pergaduhan. Dan saya nampak dua kisah tersebut disusuli dengan pengajaran yang berlaku lah. Jadi dalam konteks semasa doktor, dalam keadaan situasi environment kita, environment pelajar sekarang ni, bagaimana doktor melihat isu tersebut perlu dihayatilah oleh para pelajar? Ya, betul. Pertamanya tadi kain jadi jemuran. Sebenarnya mak saya ni dia tak boleh tahu. Bila dia cakap Ina, ataupun nama saya Ina kan, Ina pergi angkat kain, macam tu. Kita ni duduk layan Korea ni dia tak boleh, dia berhantu. Tak kisahlah Korea ke apa sekarang ni, saya tak sure sinetron, tapi dulu saya layan Korea lah dulu. Sekarang ni macam tak berapa sangat dah. Okay, anyway. So bila mak saya kata, okay Ina pergi angkat kain, dia cakap macam tu. Kita dah tengok macam tu kan, kita tak boleh nak lari. So macam sampai contohnya mak saya paling pantang kalau saya angkat jemuran tu nak maghrib dah angkat. Macam kain tu jadi kering sangat. Kan dia panas, macam kain tu dah kering sangat. Mak saya memang pantang. So saya biasanya kalau tengok Korea, dia jadi satu habit yang tak boleh. Tak lagi mana, tengok je kan. Okay, so anyway, so macam tadi kita tengok dia punya pengajaran daripada kat sini kan. Kalau nak tengok sebenarnya kita sebagai, masa tu saya tak nampak lah saya ni buat benda yang tak elok lah, I would say kan. Sebenarnya sebagai seorang macam saya tak peduli mak saya cakap apa macam tu. Tapi bila sekarang ni saya mengalami keadaan yang sama, baru saya tahu dulu aku pernah buat macam ni kat mak aku. Gitu kan. Yang lagi satu, yang kisah tu sebenarnya kita dulu bujang-bujang pergi outing dengan kawan. Mak cakap, okay Ina balik sekian-sekian, gini-gini, kita cakap lah kita nak pergi sekian. Mak okey je, dia bagi je kita pergi. Okay, kita pergi dengan kawan-kawan perempuan lah, pergi kan. Pergi tu, lepas tu nanti bila dah cerita satu cerita kepada satu cerita lain, jadi lamalah kita lepak tu kat TC kan. Kita lamalah Tok Cipedang. So lamalah kita lepak tu. Lepas tu masa nak balik tu orang kata dalam kan malam. Jadi benda-benda ni berlaku. Tu maknanya yelah kita tak terbawa-bawa sangat berkawan kan. So mak saya balik memang saya kena marah lah. Memang kau kena marah malam tu. Saya ingat lagi mak saya tahu tak, kat belakang ni rumah saya,
Ni belakang tu dapur. Mak saya dekat situ, dia dalam gelap dia tunggu saya. Saya terkejut sebab saya tak boleh masuk pintu depan. Saya masuk pintu belakang. Lepas tu mak saya ingat lagi mak saya duduk bersila kat situ. Mak saya kata, "Awak pergi mana?" Macam tu. Ya Allah. Saya tak sangka mak saya tunggu sampai malam tu. Mak saya ni kuat betul lah juga. Malam tu memang kenalah. Tapi kita nak cakap apa kan? Kita dengar je lah. Macam tu. Maksudnya itu adalah satu contoh lah. Maksudnya sebagai naluri seorang ibu ni, dia apa-apa pun dia memang memberi perhatian yang sesungguhnya lah pada anak dia lah. Betul. Dan saya percaya itu pun boleh kita jadikan sebagai satu contoh lah bila kita sebagai seorang ibu dan sebagai ayah lah. Maksudnya kita tidak boleh sebarangan lah. Okey, untuk lepaskan kita punya anak-anak untuk ke mana saja tanpa batasan waktu yang sewajarnya lah. Begitu juga dengan kisah yang berkenaan dengan doktor mempunyai hubungan yang baik dengan bapa lah. Di mana saya ingat doktor ibu ataupun bapa pada doktor tu sanggup memikul doktor tu semata-mata untuk pergi kepada rumah baru beli, itulah rumah flat tu. yang saya perasan ada satu. Jadi maksudnya bapa ini dia sanggup menanggung kesusahan untuk memastikan anak dia tu berjaya, walaupun tidak dizahirkan dengan suara itu. Itu dalam Icak Pasal baca tu ialah saya ingat masa tu kenapa dia dukung saya kat belakang. Masa tu kita nak daripada satu kampung dia sebelah-sebelah aje. Okay. So rumah saya masa tu, frankly speaking, masa tu kami duduk di kawasan Setinggan. Kami dulu memang orang kata ialah tak ada kemampuan ya. So duduk kawasan Setinggan. Lepas tu kerajaan bagi kita allocation lah, bagi kita rumah. So rumah flat lah. Sekarang kita kena pindah rumah flat lah. Di mana masa tu kawasan Setinggan tu dia nak buat longkang besar. Okey. So dia kata ni keluarga ni ada beberapa keluarga yang duduk kan, ni longkang dia nak bina. Lepas tu ni ada macam ni rumah saya kan. Memang rumah saya tu kena longkang. So kerajaan mengarahkan kami untuk tak boleh lah duduk situ. Jadi dia bagi pampasan kita panggil. Dia bagi pampasan, maka kami kena pindah ke rumah flat. So setiap hari masa rumah flat tu dah siap, kita kena basuh dan sebagainya kan. So seingat saya lah, paling saya ingat saya rasa umur saya 4 atau 5 tahun macam tu. Okey. So budak 4-5 tahun manalah boleh jalan kaki sangat, walaupun dekat je sebenarnya. Kita budak kan. Lepas tu dalam perjalanan tu macam boring kot. Lepas tu abah saya, pak saya kata macam dia ajak saya main lulu Cina buta. Macam kan tutup mata tu, tutup mata, lepas tu kita cari kan. Kita ada saya tak tahu lah jumpa kat mana kayu tu. Lepas tu kita cari abah kita. Okay, what happened was, saya tak tahu yang kat situ ada longkang dan saya terjatuh dalam longkang tu. Lepas tu kan sebabnya kalau main lulu Cina buta dan saya sangat menghayati permainan tu kan. Seolah-olah macam tu, saya terjatuh. Lepas tu terjatuh, lukanya sangat teruk sebabnya saya recall, even now I can recall saat tu, kalau anda tak isi tu sampai kulit warna putih. Mana dalam dia punya tu, saya jatuh dalam longkang tu. Lepas tu orang kata inilah sebab tu lah kita dan kaki kita luka, tempat lutut tu luka. Lepas tu dia mendukung saya lah sebab memang tak boleh jalan. Boleh jalan tapi kita budak kecil kot lah. Lepas tu dia dukung saya atas ni sampailah kita pergi ke rumah flat. So itu kenangan yang saya tak tahu. Saya harap saya tak nyanyuk lah kan. Macam tu saya kata saya perlu record ni. Saya nak kenangan tu berada dalam minda saya sampai sekarang, insya-Allah, alhamdulillah saya ada, dan saya nak merekodkan dia dalam satu catatan. So ini yang saya rasa ini yang saya dedicate untuk mereka lah, lebih kurang macam tu lah. Kan? Macam saya ingat kita peristiwa dengan abah. Kan? Yelah, saya pun ada juga pengalaman dengan sebegitulah dengan dengan abah. Sebab biasanya apa yang saya lalui mungkin lebih kurang sama je. Sebab bapa ni dia karakter dia tidaklah banyak cakap, tetapi dia akan membantu dari segi
angle-angle yang kita tak nampak dari segi sokongan, kemudahan dan sebagainya lah. Betul. Dan sama juga dalam konteks doktor cakap tadi mencari rezeki dan sebagainya. Tapi yang mempunyai hubungan yang rapat tu mestilah dengan ibu lah. Betul. Betul. Okey, doktor, kalau doktor, saya dah go through buku ni dan saya dapat buku ni dipersembahkan dalam olahan yang santai, menarik dan sebagainya. Dan kalau kita tengok pada pandangan doktor, apakah keistimewaan sebenarnya buku ini berbanding dengan buku-buku yang mengangkat genre yang sama di pasaran? Okey, sebenarnya saya nak beritahu bahawa saya masa menulis buku ni, saya mengikuti beberapa bengkel lah. Okey. Yang paling saya ingat bengkel yang saya ikuti, dan itu adalah bengkel pertama dan saya amalkan sampai sekarang, iaitu bengkel daripada Pon Ainon, AINON. Okey, Pon Ainon, ya, dia PTS, ya, PTS Publishing. Dan saya ingat lagi bahawa suaminya Pon Ainon ni adalah lecturer saya. Emeritus, ya Allah Rabbi, saya tak ingat nama dia. Saya tak ingat nama dia. Anyway, so that masa kadang-kadang kita pergi bilik lecturer Prof Abdullah Hassan, Muhammad Hassan, ya Allah, Abdullah something lah nama suaminya Pon Ainon ni. So saya kadang-kadang ada assignment, saya nak kena hantar assignment kan. Saya pun pergilah bilik Prof. Bila dah ada masa tu, and then there was one day saya jumpa dengan Pon Ainon. Pon Ainon ni sangat ramah orangnya, ya Allah, dan sangat berkarismatik. Dia sangat suka cakap dengan dengan pelajar universiti kan masa tu. Jadi saya kenal dia daripada situ, dan masa tu dia dah mula menulis. Dan bila dia bercakap dan dengan buku yang dia tulis tu, saya nampak macam bestnya kalau aku dapat menulis. Dia punya semangat tu dah ada masa kat situ lah. Okey. So dan itu kali pertama saya berjumpa dengan Pon Ainon, di mana dia masuk kat U, ya. Lepas tu saya masuk UMPSA. That time cook time. Lepas tu dan saya ada seorang kawan, arwahnya Puan Ida Riziani. Okey. Puan Ida Riziani ni adalah penulis PTS lah. Dia dah karang beberapa buku remaja kan. Buku remaja dan kanak-kanak. Jadi Puan Ida ni bawa Puan Ainon untuk satu bengkel di Pusat Bahasa masa tu. Dan kali keduanya saya berjumpa dengan Puan Ainon. Dan masa tu Puan Ainon, kita ada bengkel, dia mengajar teknik untuk menulis. Dan beliau menyatakan bahawa teknik dia adalah teknik penceritaan. Itu yang saya gunakan dalam saya punya buku ni. Dan yang paling best sekali, dia kata guna bahasa Melayu standard. Dia tak ada macam, dia guna perkataan, guna bahasa Melayu standard. So maksudnya kat sini, itu yang saya katakan bahawa buku ni kalau nak nilam punya projek is good. Okay. Sebab saya ingat dengan orang kata dengan aspirasi tu saya menulis buku ni. Saya tak guna bahasa macam singkatan ataupun korang-korang. Saya tak ada korang-korang kat sini dalam buku lah, ya. Mungkin buku lain tu adalah, tapi kat sini saya tak adalah engkorang, kau nak gimana, tak, engkau hendak ke mana, macam tu. So okay. Kalau budak-budak nak belajar, insya-Allah lah, saya tak tahu lah kan. Kalau nak baca bahasa Malaysia, bahasa Melayu, saya rasa boleh lah. Okey. Sebab yang ketaranya adalah yang peringkat pertama ialah kisah yang berdialog. Memang dia ajar saya macam tu. Dia kata kenapa macam tu? Sebabnya kalau kita tengok surah Yusuf, dia kata surah Yusuf dalam Quran, dia macam ada cerita-cerita. Itu yang dia ajar saya. So saya guna teknik yang sama lah, lebih kurang. So itu yang saya rasa sedikit kelainan yang saya bawa dalam buku ni masa saya menulis. Berlainan mungkin dengan buku-buku lain yang mungkin tak ada dialog dan sebagainya lah. Itu orang kata, ialah saya belajar dan saya cubalah untuk orang kata untuk aplikasikan apa yang belajar lebih kurang, ya. Encik Faisal. Okey. Dan kalau kita tengok buku ni boleh dikategorikan sebagai karya kreatif lah. Yeah. Jadi karya kreatif ni tak ramai lah yang di UMP ni yang menulis dalam konteks karya kreatif ni, dan doktor adalah salah seorang yang dah mula menerokai dalam sudut ni lah. Dan insya-Allah dengan knowledge yang doktor ada tersebut dan dengan buku yang dihasilkan ni, insya-Allah dia akan boleh menjadi satu contoh kepada penulis-penulis lain yang akan datang
untuk turut sama berkongsi dalam konteks yang karya kreatif ni lah. Dan berbalik pada buku ni doktor, saya juga tertarik dengan setiap kisah-kisah yang diceritakan tersebut. Terdapat beberapa pengajaran yang diambil, dan pengajaran tersebut juga disandarkan dengan beberapa ayat Quran lah. Jadi saya rasa nampak menarik kat situ bahawa apa ulasan yang kita buat tersebut bukanlah kita saja-saja tulis, tetapi ada sebenarnya kisah ini ada relate dengan Quran dan sebagainya. Dan saya rasa itu adalah pendekatan yang boleh diteruskan dan tidaklah kata orang menjadi pokoknya ada satu panduan di mana kita menulis pengajaran tersebut berpandukan pada apa kan. Okey. Jadi doktor telah melepasi satu buku lah kan dalam kereta ni. So jadi kami di peringkat penerbit ni ingin tanyalah what's next ataupun apakah buku yang doktor rancang lah untuk ditulis atau dirancang untuk akan datang lah dalam masa terdekat ni. Itulah kau nak cerita pun nanti saya takut tak jadi kan. Tapi saya ada satu lah, insyaAllah saya akan menunaikan rukun kelima kan. Dan saya bercita-cita lah untuk menulis orang kata tak adalah juga travelog, tapi saya nak ceritakan apa pengalaman saya lah menunaikan rukun kelima insya-Allah nanti kan. Dan doakanlah ya saya akan dapat menulis. Dan saya dah mula sebenarnya bila saya menulis last time kita ada macam nota-nota kan. So saya telah menggunakan satu apps ya. Mungkin rakan-rakan di luar sana kalau rakan-rakan nak ingat apa nak tulis kan, saya telah menggunakan satu app iaitu Journal. JOURNAL Journal. Dan saya rasa apa yang saya ingat saya terus masukkan. Macam dulu saya ingat lagi Puan Arwah Ida Reziani, dia ada macam apa yang dulu macam bukan iPad, yang kecil-kecil dulu, saya tak ingat apa. Tapi dia masa tu tak ada, masa time Nokia tu apa dah saya panggil apa ya. Alah dia kecil ya macam ni. Tapi dulu kita kena type macam tu kan. Apa saya tak ingat nama dia. Tapi Allahu Rabbi saya tak ingat lah. Tapi dia ada macam tu. Maksudnya dia tak bawa catatan. Kadang-kadang kalau macam ni kita lupa kan. Macam nak catat kita ada pen. Kadang-kadang kita tak ada pen. Tapi pastikan bahawa kita punya ni ada dia punya isi lah, dia punya bateri. So apa yang saya buat kat sini adalah insya-Allah lah untuk yang saya kata tadi, insya-Allah saya akan menunaikan rukun kelima tu. Saya ambil gambar sikit, lepas tu saya catat sedikit dululah. Apa-apa kan. Dan orang kata catat ni apa berlaku tu satulah. Lagi satu yang saya juga guna adalah memo. Dalam kita punya phone kita ada memo di mana kita boleh record. Saya kadang-kadang saya nak cepat saya record. Okey hari ni aku ni perasaan aku sangat gemetar. Tulis, saya cakap je dulu kan, sebab kadang-kadang tak sempat nak tulis, tapi I have something that saya rasa saya nak jadikan ini kandungan dalam buku saya. So saya buat macam tu dulu. So insya-Allah lah ya. Dan orang kata projek seterusnya saya nampak projek itulah yang saya akan tulis, di mana satu lagi lah insya-Allah karya kreatif. Ya. Okay, insya-Allah Doktor, kita harapkan Dr. Zuraina akan dapat menghasilkan manuskrip yang terbaru selepas ni lah. Jadi sekali lagi dimaklumkan bahawa sekiranya terdapat para penonton untuk mendapatkan buku ni boleh dapatkan di kedai buku UMP Asia Gambang penerbit, ataupun secara online di platform Shopee, dan juga boleh tengok link yang terdapat di ruangan komen. Dan pada harga yang ditetapkan adalah pada RM29.70. Dan jika terdapat sebarang pertanyaan, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah menulis di ruangan komen yang disediakan. Okey Doktor, untuk soalan yang seterusnya, buku ini dia membawa tema yang agak berat dan juga kadang-kadang susah juga nak digest lah kan. Kita nak recall balik pengalaman yang lama. Betul.
berapa lama sebenarnya doktor ambil masa sebenarnya untuk menghasilkan manuskrip ni? Okey, sebenarnya buku ni, manuskrip ni, saya mulakan sejak saya mula dia sejak saya buat PhD sebenarnya. Ush, lama. Kan? Bila buat PhD ni, dia jadi lain macam tau. Dia macam, orang kata yelah, dengan PhD sebenarnya kena menulis akademik dan sebagainya kan. Tapi PhD ni masa tu lah dia datang macam-macam idea nak buat. Padahalnya kena concentrate dengan kita study. Tapi masa tu lah macam ada idea pula nak menulis kan. So masa tu lah saya duk kumpulkan, saya catat. Saya tak menulis manually. So semuanya saya catatkan dalam saya punya laptop. So dan saya ingat lagi Puan Ainun mengatakan bahawa kalau kamu nak menulis, kamu jangan buat satu bab dah siap baru lompat baru buat bab lain, kemudian dah siap buat bab lain, tak perlu macam tu. Beliau menyatakan bahawa kalau kamu ada idea untuk bab tu, tulis. Lepas tu tak ada idea, tapi ada idea di bab yang lain, tulis pula bab tu. Dia kena loncat macam tu. Jangan tunggu idea apa nak tulis. Jangan buang masa, dia kata. Lompat. Okey. Itu dia punya formula dan saya ikut. Saya start, apa lagi nak tulis ni? Tak nak tulis lah. Jangan macam tu, dia kata. Tak ada idea tak apa, relax dulu. Kemudian ada idea tempat lain, tulis tempat lain. Tebuk macam tu. And then dapat satu buku. So macam itulah bila dah menulis tu kan. Lepas tu saya duk pegang. Lepas tu kita dah sibuk dengan kita punya study, segala macam kan. Tu graduate 2012 kan. Baru nak buka balik semula. Masa tu dah jadi berabuk dah kan. 2012 saya grad. 2008 saya buat PhD 2012 baru buka balik. Lepas tu ding dong dengan kerja memang tak berhenti. Encik Faisal sendiri pun tahu kan. Segala macam kan. Lepas tu saya kata bila lagi aku nak duk tengok kan. Bila lagi ni aku nak ni kan nak terbit. Jadi saya pun approach lah penerbit dan alhamdulillah orang kata penerbit dengan orang kata tak ada masalah pun. Saya approach. Lepas tu nanti staff di sana buat runding macam letak gini semak sebagainya. Alhamdulillah smooth sangat prosesnya. So itulah alhamdulillah dibukukanlah tahun lepas macam tu. Seperti yang Dr. Zuraina sebut tadi tu, perancangan untuk menulis sebuah Travelog Haji kan. Travelog Haji Dr. Zuraina itu pun di ruangan komen ni pun pengarah penerbit pun telah memberi respon yang positif. InsyaAllah kita menunggulah untuk buku Travelog Haji daripada doktor lah. InsyaAllah. Okey. Doktor, pada dalam banyak-banyak kisah yang di-highlightkan dalam buku Apa Khabar Ayah Bonda ni, antara banyak kisah-kisah tersebut, apakah kisah yang kiranya paling menyentuh hati doktor dan doktor rasakan itu adalah sesuatu yang perlu diberi perhatian dan menjadi teladan kepada generasi muda yang pada masa sekarang ni lah. Betul. Sebenarnya banyak kisah. Cuma saya teringat saya terpanggil untuk untuk satu ni ni nak balik pukul berapa? Salah. Belajar malam. Okey. Belajar malam muka surat 93. Okey. Belajar malam ni dia macam kisah dengan abah saya ni, pak saya ni kan. Pak saya memang tak banyak cerita. Pak saya ni punctual, sangat punctual sehingga kan kadang-kadang saya pun rasa aduh kan. Contohnya nak naik bas pergi camp balik UIA So pukul 1 pagi kita kena naik dari sini bas express. So dia 1 jam atau 30 minit atau lebih awal daripada tu dia dah siap. Jadi kita kadang-kadang kelang kabut sebab dia dah siap. Okay, now what happened was cerita saya dalam balik malam ni, cerita dia macam ni tau. Saya ni dulu orang kata matematik memang tak pernah lulus. Frankly speaking, Cik Faisal. Saya tak malu nak ngaku lah kan. So anyway, ada 1 sampai darjah 6. Cik, sekali lagi Cik Faisal teka berapa saya dapat. Grade. Berapa saya dapat tak apa. Grade. Matematik? Ya. Maybe C ataupun D. Alhamdulillah dapat C. D. Saya dapat E, Cik Faisal. Orang kata E tu berapa Berbelas Entah. E bawah daripada 10 kan. Teruk kan. Teruk Allahu Rabbi.
Tapi masa PhD buat statistik, oh jangan tak tahu. Anyway, so nak katanya balik malam ni kan. Kenapa belajar malam? Belajar malam. So saya ni tak kerti matematik. Jadi saya nak belajar lah. Lepas tu saya pergi rumah saya punya jiran. Contoh saya duduk kampung A. Kawan saya ni duduk di kampung B. Jadi nak berjalan jauh tu. Mana kampung A dekat saya kampung nelayan, kampung B tu kampung yang atas sikit lah kan. Lepas tu pak saya kena hantar. Jadi dia hantar saya dengan motor kan. Lepas tu saya dengan kawan saya ni, kawan saya tunjuklah, ni Zuraina, awak ni diajarlah matematik macam biasa kan. Tapi kawan saya ni dia duduk dengan tok dia. Tok dia garang. Saya ingat gitu tok dia tu. Bengis gila lah tok dia tu. Sebabnya dia kata, saya ingat dia cakap macam tu. Awak ni nak balik pukul berapa? Cucu saya nak tidur lah. I was like, oh my goodness. Sebab saya memanglah lembab matematik, nak faham. Ni sekolah menengah dah. Sekolah rendah tak peduli pun. E ke D ke aku tak kisah pun. Tapi bila sekolah menengah dia lain. Sebab kita ada nak lulus SPM dan sebagainya kan. Tapi terdetik, terasanya semacam BODOH sangat kan rasa macam tu kan. Kan? Macam terdetik macam tu kan. Lepas tu macam mana dia kata, awak pergi telefon mak abah awak suruh ambil gini-gini. I was like, oh my goodness. Masa tu ada telefon lagi kan. So telefon kata, pak ambil sekarang macam ni kan. Lepas tu pak saya ambil. Masa nak motor kan saya diam seribu bahasa. Rasa nak menangis, rasa nak apa kan. Tapi pak saya macam dia kata macam, tak apalah. Macam orang kata apa ni, macam calmkan saya tau. I mean, saya rasa ya Allah, tak apalah. Macam orang kata macam nak kata BODOH tu memang saya memang macam tu lah. Cuma kata pak saya macam orang kata tenteramkan. Tak apa, awak boleh belajar, awak pandai benda lain, dia kata macam tu. So I think something lah for as far as this topic is concerned. Balik malam ya. Yeah. Dan itu antara kisah yang agak menyedihkan jugalah doktor. Dan saya rasa itu satu elemen positif yang saya nampak ada dalam diri doktor kat situ adalah yang saya rasa wajar untuk para pelajar kita mencontohi adalah kita mempunyai fighting spirit yang kuat. Di mana kita tak tahu tapi kita kena cari jalan supaya finally kita akan dapat juga knowledge itu. Dan walaupun kita dalam konteks ni doktor terpaksa pergi cari kampung seberang untuk dapatkan knowledge tersebut. Kena marah lagi dengan neneknya. Maksudnya itu adalah ujian-ujian yang kita terpaksa halangi untuk kita dapatkan knowledge. Walaupun kita, dan pada masa yang sama kita sedar bahawa kita tidak tahu dan kita tak boleh stay duduk pada tahap tersebut. Dan kita mesti berusaha. Dan saya rasa itu antara elemen positif yang saya rasa wajar untuk kita contohi dan juga diikut oleh generasi muda sekarang lah, di mana kalau kita tengok sekarang kita macam banyak benda yang kita nak kena swap dan sebagainya, dan kita tak ada macam spirit yang macam mana kita nak survive macam mana berbandinglah dari segi pendekatan pembelajaran satu ketika dahulu dengan yang sekarang. Dan saya rasa itu benda satu elemen yang wajar dicontohi dan juga satu perkongsian yang saya rasa sangat baiklah yang diutarakan oleh doktor kat sini. Okey. Kalau kita tengok ruangan chat, kalau sekiranya terdapat sebarang persoalan ataupun sebarang komen, tuan-tuan dan puan-puan boleh tulis dekat sini dan insya-Allah pihak penulis akan memberi ulasan lah. InsyaAllah. Jadi mungkin saya rasa soalan yang dah penghujung, apakah sebenarnya harapan doktor dalam memastikan bahawa sebenarnya ada dua isu yang masih melenggu dalam masyarakat kita adalah yang pertama tabiat menulis, yang kedua adalah untuk membaca itu sendiri. Jadi apakah yang doktor rasa sikap ataupun yang perlu dipupuk di kalangan sama ada warga akademik ke, warga penulis ataupun warga pelajar ke, supaya budaya membaca kita ni terus subur di kalangan masyarakat? Sebenarnya saya bukanlah orang yang terbaik untuk bercakap mengenai
penulisan atau baca dan sebagainya kan. Tapi orang kata apa ni, dan saya merasakan saya merasakan bahawa kalau as far as penulisan ataupun orang kata disiplin menulis, saya merasakan kita kena ada disiplin lah. Maksudnya kita kena ada masa. Ada orang kata macam ni tau. Ada orang kata cari masa yang kita fresh. Saya rasa betul juga macam tu. Okay, ini bab kita menulis ya. So saya kalau nak menulis, saya paling suka waktu pagi. Sebab saya okeylah, bangun pagi alhamdulillah tak ada masalah. Tapi saya bila malam pukul 9 tu saya dah nak tidur lah. Itu masalah. Saya memang masalah malam. Saya, dan satu lagi saya perhatikan, saya ni memang senang tidur. Campak je saya kat mana, saya memang senang tidur. Okay? Tak kisahlah pantai ke mana. Kalau dalam tu kan, dalam bas, saya memang senang tidur. Saya macam tu. Anyway, so kalau dalam penulisan tu, bila kita menulis tu, saya merasakan bahawa kita kena ada disiplin diri, di mana gunakan contohnya berapa jam kita nak tulis hari ni. Okay, so gunakan 2 jam ke? 2 jam tu dah banyak. Yelah, adalah kadang macam ni je. 2 jam menulis. Lepas tu 2 jam besoknya 2 jam tu 45 minit kita delete balik semula apa yang kita tulis. Dan itu biasa. Tapi kalau boleh, yang saya nak mengatakan kat sini macam saya cakap tadi, kalau dalam bab penulisan ni, tulis dulu. Tulis. Tak kisahlah susah ke, tak kisahlah orang kata molek ke tak ayat dia ke apa, tak apa. Tulis dulu. Sebab masa tu kita ada idea. Tulis kan. Tulis je dulu. Okey, itu satulah. Yang keduanya, kita sekarang ni kita ada macam, saya tak disiplin sangat orangnya. Jadi untuk mendisiplinkan diri saya menggunakan satu apps yang nama dia Pomodoro Pomodoro, di mana dia akan timingkan kita punya slot kita. Contohnya 25 minit menulis. Jangan tengok WhatsApp. Janganlah tiba-tiba masa itulah nak pergi minum air, tak mau macam tu kan. So 25 minit tu concentrate penulisan sahaja. Okey? Penulisan lah, maksudnya menulis, menaip dan sebagainya. Lepas tu dia akan bunyi tau. Lepas tu 20 minit dah berakhir, dia akan bunyi loceng. 5 minit rehat. Masa tu lah kau kata kau nak pergi tandas, nak WhatsApp, nak minum air, masa tu 5 minit je. Lepas tu dipanggil balik, bunyi loceng balik, masuk balik semua 20 minit. So kalau kita buat itu 2 jam, insya-Allah kita dah progress sikit. Kita kena ingat kan, kita bukan boleh menulis sepanjang hari. Kan meeting, lepas tu kelas. Dia punya momentum dia, dia dah macam tu dah. So itu biasa. So itu adalah orang kata menulis lah. Kalau saya membaca, kalau saya membaca, saya senang baca saya tak perlukan hard copy lah biasanya. Kalau tu saya suka soft copy sebab senang. Itu saya lah. Macam tu kan. So benda-benda yang saya tulis tu maknanya sources yang saya dapat tu semuanya daripada soft copy. Saya tak perlu nak, saya rasa saya tak ke library lah kan tu. Sebab sources tu boleh dapat dalam online kan. Macam contohnya contoh saya suka juga copy gitu kan. Jadi bila saya copy tu kadang adalah sekejap saya buat kerja. So saya tak adalah depan saya tu boleh saya buat kerja buku macam ni, tak ada. Maknanya saya dengan saya punya laptop dan saya buat kerja lah macam tu ya. Lebih kurang. Okey, saya rasa macam teknik yang doktor kongsikan tersebut boleh dicontohi lah. Maksudnya Pomodoro betul. Ada je dalam kita punya apps ni. Dalam saya install dalam saya punya iPad, saya punya inilah komputer laptop dan juga dalam ni. So sebenarnya kita nak disiplin kan. Anak saya ni kaki borak, so jadi saya payahlah. Bila asyik borak, kerja tak jalan. So macam itulah ya. Okey, ni ada satu daripada biasanya kalau masa sama PhD ni dapat hobi baru kan Doktor? Betul. Betul. Bila dia masa PhD tu lah orang kata segala macam lah nak buat. Masa tu lah saya lah kan. Masa tu lah saya register untuk cooking class. Tak pernah lah register. Saya masuk satu cooking class, saya belajar buat cupcake. Masuk club cupcake tu orang kata sampai kelas tu macam sampai kita boleh jual lah produk tu. Tapi saya tak jual lah. Saya belajar lah teknik dia nak buat icing,
masa buat PhD. Macam tu. Payah okey. kan? Sebab saya pun ada perasan ni, doktor pun terlibat dalam kembara PhD tu kan. Betul. Dan salah satu daripada chapter in book kan. Chapter in book. Betul. Buat macam tu. Jadi kalau kita soroti juga dalam buku kandungan yang buku Apa Khabar Ayah Bonda ni, saya harap buku ni patut dimiliki oleh warga UMP dan juga tu sebab dianya syarat dengan kisah-kisah yang terutamanya kisah-kisah yang mungkin generasi baru sekarang ni tidak memahami tentang kesulitan ibu bapa dan antara yang jelas disebutkan dari segi belanja sekolah lah kan. Daripada dulu mainnya dalam sen-sen tu dah 50 sen 20 sen tu dah boleh beli, tapi buat masa sekarang ni benda tu dah tak ada nilai lah kan. Betul. Contohnya saya 50 sen, Cik Faisal 80-an dulu. 50 sen tu boleh beli sedan tu. Saya ingat 50, kenapa Cik Faisal cakap 50 sen. Sebab masa dulu 50 sen tu tahu tak Cik Faisal boleh beli apa? 50 sen tu 20 sen mi sup mangkuk kecil. Okey. 10 sen boleh beli keropok. Okey, 10 sen lagi cikedi. 10 sen lagi cikedis. Cikedis saya tak tahu Cik Faisal. Cikedis. Okey. Rasa ayam 10 sen lagi pergi beli air dekat Nya, makcik kantin. Kita sekolah MCS dulu. Jadi kita panggil dia Nya. Nyonya bagi Nya, aunty. Okay. 50 sen. Okey. Yelah, sebab kalau kita comparekan dulu walaupun nilai dia tu nampak kecil, tapi compare sekarang ni memang jauh lah. Dan mak saya 50 sen tu dulu dah besar dah. Dah banyak. Orang kata nilai dia dah besar. 50 sen tu bagi mak saya fikir nak bagi 50 sen. Mak saya kan lah, abah saya buruh JKR kan. Manalah dah dapat duit sangat kan. So mak dah tak kerja. Ajar ngaji Quran dapatlah sikit masa tu kan. Tapi mak saya ni orang kata dia ngajar, dia yalah daripada sikit-sikit tu dia masukkan saving macam tu lah. Saya banyak belajar saving daripada mak lah. Macam tu kan. I tak macam tu lah. Maksudnya mikir lain, cara mak dia didikannya lain. Mak saya macam tu. Mak saya orang kata nak senyum, saya ingat marah dia pada senyum dia. Tapi yalah mak kita kan. Macam mana-mana pun. Tapi doktor punya mak dan ayah tu dua-dua dah tak ada lah kira. Tak ada. Mak saya dengan mak saya pak saya meninggal pada masa yang sama. Pada tahun yang sama, 2006. Oh, 2006. Contohnya abah mak saya meninggal bulan 6. Tahun yang sama bulan 12, 6 bulan lepas tu abah saya tak ada. Mak saya dulu, mak saya bulan 6. Abah saya bulan 12. Oh. So macam tu lah. Kan. Tapi satu lepas membaca buku ni saya memang apa yang tertariknya adalah saya macam saya sebut tadilah. Bagaimana asuhan kedua ibu bapa tu dengan pendekatan yang betul, walaupun kalau ikutkan doktor punya performance lah masa zaman sekolah tu kan tidak begitu memberangsangkan. Tak berangsangkan langsung. Tapi bila dibantu oleh kedua ibu bapa dengan semangat, gigih dan usaha yang tidak mengenal putus asa tu, finally doktor dah mula bergerak jauh menjadi satu yang itulah. Itulah alhamdulillah lah, alhamdulillah okey. Itulah nak katanya. Okey, khususnya untuk makluman para penonton sekalian, insya-Allah pada 23 hingga 1 Jun 2025 nanti akan ada satu Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur atau PBAKL yang berlangsung di PWTC. Dan insya-Allah mana-mana yang berkesempatan pada tarikh
yang saya sebutkan tadi, iaitu pada 23 Mei hingga 1 Jun, insya-Allah boleh hadirlah untuk mendapatkan buku-buku kegemaran tuan-tuan dan puan-puan, dan insya-Allah sana banyak tawaran buku yang menarik yang boleh kita dapatkan lah. Jadi kita pun dah berada di penghujung rancangan. Jadi saya ingin mengambil kesempatan lah kepada Dr. Zuraina untuk mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian untuk bersama kami di penerbit UMPIC dalam sesi podcast buku-buku gali cerita ni. Dan saya percaya banyak kisah-kisah yang telah Doktor share tadi dengan pengalaman sendiri, dengan usaha gigih yang telah Doktor lakukan. Jadi boleh menjadi inspirasi kepada mereka yang sebenarnya ingin berubah untuk berjaya dalam hidup lah. Itu cara umumnya lah. Di mana kita dilahirkan adalah secara tidak sempurna. Betul. Dan kita hendaklah mencari di mana kekurangan kita dan kita hendaklah menampung kekurangan tersebut untuk kita terus survive. Dan saya percaya elemen-elemen tersebut ada digarapkan dalam buku ini dan telah diperincikan secara ringkas dan secara spesifik oleh Dr. Zuraina lah dalam buku ni. Dan terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Dr. Zuraina, dan dia juga merupakan salah seorang daripada rakan pengurusan saya satu ketika dahulu di Pusat Bahasa Moden dan Sains Kemanusiaan. Sekali lagi terima kasih doktor, dan saya rasa kita akhiri sesi podcast kita pada pagi ini dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. No. Okay, settle. Lapor ni dah ada. Hah? Subhanallah. Aku ingat ke boleh lah aku tu aku makan. Ya Allah Rabbi.